Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menegaskan bahawa saya terbuka sepenuhnya untuk disiasat oleh mana-mana jawatan kuasa bebas yang ditubuhkan oleh kerajaan bagi meneliti secara khusus perkara berkaitan pemilikan saham saya. Saya tidak mempunyai apa-apa untuk disembunyikan. Semua pengisytiharan kewangan dan harta telah dibuat selaras dengan peraturan perkhidmatan awam yang berkuat kuasa serta melalui saluran rasmi yang ditetapkan sebagaimana yang diwajibkan ke atas setiap penyawat awam. Saya mengalu-alukan sebarang proses yang telus, bebas dan objektif bagi menentukan fakta berasaskan bukti serta mengikut prinsip keadilan dan keluhuran undang-undang. Pendekatan sedemikian penting bukan saja untuk mempertahankan integriti peribadi saya, malah bagi mengekalkan keyakinan rakyat terhadap SPRM sebagai sebuah institusi. Malah saya ingin menegaskan bahawa sebagai seorang penyawat awam dan ketua kepada agensi penguatkuasaan, saya percaya bahawa mana-mana individu yang berhadapan dengan dakwaan sewajarnya bersikap terbuka dan bersedia untuk disiasat secara bebas dan telus. Prinsip ini harus terpakai kepada semua tanpa pengecualian. Budaya accountability tidak boleh bersifat terpilih atau bermusim. SPRM sentiasa mengambil maklum setiap laporan dan aduan yang dikemukakan oleh mana-mana pihak termasuk pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO dan akan menilai setiap maklumat berdasarkan undang-undang serta fakta yang diperoleh melalui proses siasatan yang sah. Tiada siapa berada di atas undang-undang dan tiada siapa juga yang harus dihukum melalui persepsi atau naratif media semata-mata. Sepanjang perkhidmatan saya kekal komited terhadap prinsip ketelusan, accountability dan kedaulatan undang-undang. Saya akan terus memberikan kerjasama sepenuhnya kepada mana-mana mekanisme yang sah dan ditubuhkan secara wajar bagi meneliti perkara ini. Saya yakin kebenaran akan dapat ditegakkan melalui satu proses yang adil dan juga bebas. Terima kasih.